Jadi PBT akan tentukan lokasi jualan. Dalam konteks ini juga ialah premis itu selamat ataupun tidak. Bagaimana susun atur permohonan lesen menjual mercon ni? Sebab kita ada buat cross check juga. Jadi ia perlu bermula dengan PBT tempatan sebelum memohon permohonan dengan polis. Jadi dalam konteks kebenaran PBT dekat sininya ialah kena mohon permit lesen berniaga sementara. Contohnya untuk musim perayaan. Jadi PBT akan tentukan lokasi jualan. Dalam konteks ini juga ialah premis itu selamat ataupun tidak. Tempoh berniaga, syarat keselamatan asas. Dalam konteks ini ialah jarak dari bangunan, gerai dan lain-lain. Kalau ikutkan SOP asas, tanpa kelulusan PBT, biasanya permohonan lain tidak akan diproses. So, bila dapat kelulusan PBT, barulah perlu memohon permit dengan PDRM. Dan kerana mercon dan bunga api ini dikawal di bawah undang-undang bahan letupan. Jadi itu yang akan menentukan mercon yang bagaimana, jenis bagaimana yang dibenarkan jual, aspek keselamatan dan juga rekod pemohon. Dalam konteks ni rekod jenayah lah. Jadi kalau kita nak simplify ataupun kita nak permudahkan pemahaman dalam isu ini, sistem ini dia gabungan kedua-dua pihak. Jadi PBT akan menentukan lesen perniagaan dan lokasi. Polis akan menentukan permit bahan letupan, mercon dan bunga api lah. So itu dalam konteksnya.